inilah permulaan Isra Mi'raj. Mi'raj ni permulaan Nabi nak naik ke langit. Permulaan Nabi nak naik ke langit. Langit ada 7 lapisan. Nabi cerita setiap lapisan nak sampai ke satu lapisan 500 tahun perjalanan kaki kita. 500 tahun nak sampai. Jauh tak jauh. Nah, sampai setiap kali lagi pertama, lagi kedua sampai ke 7. Bayang jauhnya Nabi nak sampai tu. Tapi sebab pun Nabi dengan cepatnya sampai, Nabi pergi sabar dengan Malaikat Jibril ni. Hebat tak hebat cerita Allah. Malaikat Jibril ni ada 600 sayap. Makna kata sebelah 300, sebelah 300. Sebelah sayap Malaikat Jibril, besar tak besar Malaikat Jibril ni, sebelah saja daripada operator tu, sebelah je, sebelah kanan saja tu. Ambil satu je sayap Malaikat Jibril. Kita ada pandang keliling sejauh mata memandang, baru satu sayap dah, dan tutup semua orang. Besar mana Malaikat Jibril. Nak tengok masuk syurga dulu, InsyaAllah. Amin. Moga-moga syurga. Hebatnya cita-cita, hebatnya cita-cita. Baik, bila permulaan Nabi nak mari dah dekat apa tu, langit pertama. Dia ada setiap langit Allah cerita ni, setiap langit ada sempadan, ada pintu ni. Setiap langit ada pintu. Dulu tak ada. Sebab apa lagi dah ada pintu? Permulaan itu bermula dengan Nabi lahir. Nabi Muhammad lahir, Allah setiap langit ni Allah pagar, Allah buat sepadan. Sebab apa? Dulu pokok jin sebelum ditutupnya langit, mereka ni kami duduk kedarat jin ni kuat. Kedarat jin ni kuat. Ada kisah apa tu, Ratu Balqis nak pindahkan istana Balqis nak pindahkan daripada Yaman nak ke Palestin tu. Jin ni hebat kuat. Ratu Balqis minta kepada Nabi Sulaiman, minta tolong pindahkan istana dia daripada Yaman ke Palestin. Jin cakap angkat tangan. Sebelum hang duduk kan, sebelah orang duduk, istana tu dah sampai dah dekat Palestin. Oh, hebat jin. Laju. Tiba-tiba nak kata hebat siapa dia lagi. Tiba-tiba ada seorang manusia, bukan jin. Seorang manusia kata Nabi Sulaiman, kelip mata je. Daripada Yaman istana Balqis tu sampai ke Palestin, hanya sekelip mata je. Siapa dia? Barang Mauli. Hebat wali daripada jin. Jadi kau nak cerita jin hebat ketika tu, jin yang selalu duduk naik atas langit, duduk dengar berita khabar berita daripada perbincangan di antara para malaikat. Lahirnya Nabi Allah tutup lagi. Jadi bila sampai kat langit, Nabi dengan malaikat Jibril, bila dah sampai kat langit, sepadan pintu masuk langit pertama. Setiap pintu langit dijaga oleh para malaikat. Jadi malaikat tanya kepada malaikat Jibril, "Man? Siapa kamu?" Malaikat Jibril kata, "Ana Jibril." Jibril sebut Jibril, Jibril, tiga. Bagaimana tu? Ana Jibril. Mana siapa bersama kamu malaikat Jibril? Siapa bersama kamu? Muhammad. Tanya pula malaikat Jibril, "Oh, sila ini adakah Nabi Muhammad ni dia dijemput?"